Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. It's Anas di sini. So kita berada di Maed Serdang. So, event ni berlangsung selama 4 hari, 29, 30, 31 hingga 1 Jun lah. So korang boleh datang. So nak entry fee dia RM20 je. Parking untuk kereta RM5, motor free. Motor memang VIP lah, parking kat atas kan. Kalau dulu parking kat bawah kat ujung sana, sekarang dah boleh parking kat sini. So nanti kan kita tengok ada apa kat sini. Let's go. Lancarkan 3 jenis model. So yang pertama adalah Z650S. Ini dia. Nampak sporty sikit lah dia punya aerodynamic ni. Z650S. So yang kedua adalah Z1100 guys. SE. Model SE saja yang masuk ke Malaysia. Bawa Modenas Malaysia, Kawasaki Malaysia, Modenas Nice lah guys. Ni macam dia ikut Sugome. Kita juga tapi ada single exhaust je lah. Dua ya di luar, jadi tuan-tuan boleh mencium. So yang ketiga adalah ZS10R yang kat luar negara dah lancar kan. Apa beza dia adalah ini dia. Winglet dia. Lawa guys. Lawa tak? Kita juga ada MEV1 Ini dia. and MEV2. ZS10R. MEV2, sorry. Kita ada electric vehicle yang kita persembahkan juga pada kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mahu mengalami sendiri pengalaman menunggang itu daripada Kawasaki. Next kita akan tengok Honda pula guys. RF250R. Oh lawa banget. So yang dilancarkan rada ini adalah 4 model. So yang bukan 4 model lah, 4 jenis. Satu model tapi 4 jenis dia keluarkan. Ada ADV 160. So yang kiri ni dan juga yang kanan ni dia tak pakai racing. Yang depan ni kita nak fokuskan sebab ADV 160 dah ada racing guys. Dia kata 5.5 inci 5 point lebih rasa 5 inci lebih 5 inci lebih dia punya ni. Dan warna yang baru lah. Itu daripada Honda. Dia melancarkan ADV 160 warna brown. Ini dark grey dan juga warna biasa lah, putih dengan grey biasa. So itu saja harga kat belakang ni. Harga RM13,649 dan juga RM13,249. Harga dia mahal sikit lah geng. So let's go. Next kita tengok apa pula lepas ni. Ini ada juga food truck. Korang boleh cari lah kat sini. So ini suasana dia, food truck. Abel Fin ada. Ni for street gear guys. Jangan lupa follow dia. Abel Ana tu. So kita kat MAES ni selama 4 hari je guys. 03 mendonya kat sini. 03. Alamak, set kita. So dia punya booth makan pun banyak sebenarnya. Tak ada isu lah kalau korang lapar. Cuma faham-faham lah kat sini mahal sikit lah. Ada 3 hall, A, A1 dan juga hall C. So hall A1 ni lebih kepada riding gears, aksesori, helmet apa semua kat sini lah. So sekarang kita berada di booth ARC dan juga FTG kat sini. So ini dia helmet collaboration dengan Star Wars. ARC dengan Star Wars. Nice tak? Star Wars. Oh dia Toy Story, Zootopia, Mickey Mouse pun ada. Nice. Ui ni spoiler panjang. Ya aduh, ui Star Wars. So ni booth MR19 guys. So yang mana nak pasang CD, nak beli intercom besok, try datang kat booth. Mungkin ada diskaun ke. So oi, ada diskaun tak bang? Buy one free one boleh? Buy one free one boleh? Oh, tak boleh. Oi, ada cash rebate guys. So datang. Apa lagi promo kat sini? Promo yang lain Cigi pun ada kat cash rebate. So kalau ni jadi 9999 lah. Tak, dia contoh macam ni. Contoh dah beli 1399. Cash rebate 400 ni akan automatik dapat. Boleh tambah barang lain. Oh, tambah dalam barang lain. 400. Ataupun kalau terlebih, just tambah je. Aduh, ini aku tak buat hati ni. Dia sama harga dengan SR2 aku.
Satu dah discontinue. Itulah tu. keluar. Dia lagi better kan. Ni ada blind spot apa semua kan. Lagi besar dia ada blind spot apa kan. Aduh. Boleh. Aku stres tu. So bila MR19 nak sponsor satu. Itu kena tanya Tom besar. Toket. Kena tanya Tom. Okay. So kalau ni pun ada rebate jugalah kalau korang beli. Ini rebate 100. Untuk ni rebate 50. Okay, baik. So ada rebate sajalah, tak ada diskaun. Tak ada. Kita buat special sikit. So korang kena beli barang satu lagi baru boleh dapat ni. Weh, ada. Okay. Apa khabar? Bayar pakai doa ni. Macam. Kalau nak pasang spotlight pun ada, horn pun ada jual. So kalau kau datang sini dia ada banyak cash rebate lah. Okey, seterusnya kita kat Yamashiro punya booth. Yamashiro dia bawa masuk quad lock, speedy, nets dan juga 5 glove. So adalah stagger 5 glove. 5 glove, nets, speedy pula. Speedy ada, CD ada. So CD ni kasut glove ni. Dan ni jaket daripada Speedy lah. Yamashiro. Untuk ni helmet nets dan juga 5 glove. So far aku mau pakai 5 glove untuk daily, long ride, weekend ride. So far okey lah. Sebab satu dia punya fitting. Walaupun dia fitting daripada Portugal, dia still boleh dia fit dengan Asia Fit. Walaupun dia tak masuk lagi. Nanti dia katakan dia akan masuk Asia Fit punya ni. So lagi fit lah, lagi ngam. Hello, test 1 2 3. Okay, seterusnya geng kita pergi ke booth Sedang Motorcycle. So booth Sedang Motorcycle ni memang banyak Safilite, NJS, K-Week apa semua ada kat sini. Tak tahu dia ada buat promo apa. So ini dia promo dia untuk jaket. Boleh datang kat booth dia. So banyak lah Safilite memang. So ini dia. Oh, Future Ice pun ada. Future Ice untuk spotlight. Kasut dia ni. So ni box NJX. Safilite pun ada. Actually ada ni lah. Smart tu. Smart. Muka naik. Kita nampak Icat tengah beraksi. Member kita. Baik tu Icat. Baik. Mana dia ada spin the wheel juga. Kau spin dapat hadiah lah. Cuma tak tahu sekarang. Dia tak buka lagi kot. Mana ni spin? Bila boleh spin? Oh, saya lambat sikit lah. Aduh, melepas. So korang kena datang juga. Esok lusa lah. Aku tak ada dah. So nanti korang datang je ke booth A1 ni untuk cari aksesori, helmet, protection apa semua ada kat sini. So kita pergi ke hall A. Hall A ni memang menarik sebab apa? Enforce punya hall. Memang satu hall tu dia punya memang di cover. So CF Moto, ZX Moto semua ada kat sana. So let's go. So kita sambung ke hall A. Hall A ni lebih kepada Enforce punya motor lah. Kita ada apa ni? Bridgestone ada, kita ada W Moto ada, LS2 punya barang, Ski, SYM, Bosch, apa lagi? Semua lah. ZS Moto pun ada, Bosch, Enforce Tactical. So kalau korang nak tengok motor ZX Moto 820 tu kat sini ada juga. Dan juga ZX 500 tu ada kat sini. Tapi mungkin dah ramai lah sebab orang tercari-cari kan motor tu. KJ Moto ada, X-Wedge ada. So kita tengok dulu guys kat mana. Kata 5pm ni ada lucky draw. Benda, Kiwi, Benelli semua kat sini guys. Weh, Faiz. Ya abang Faiz kita dah terduduk dah. Bateri habis dah. Bateri habis? Aku dah bercakap banyak ni. Oh, baru tukar? Tak tukar pun. Oh, right.
So ini dia. Cyclone pun ada. Banyak guys. So, datang sekarang ke Malaysia Bike Show. Datang sekarang ke Malaysia Bike Show. So tak banyak. Tak mahal. RM20 korang boleh masuk terus ke sini. Parking kereta RM5, parking motor free je kau. Lain kali datang dengan motor lah. Okay geng, so ini dia booth ZX Moto. So ini dia ZX Moto 820R yang menang WSBK tu. Pakai aero punya exhaust. Tengok sikit dia punya ni. Oh nice. So yang ni ZX Moto 500R. Kecil je tengok depan-depan. Nice. Datang guys. Banyak motor-motor menarik ni tengok. So tadi M-Force ada melancarkan 17 biji motor guys. Banyak gila, aku tak tahu lah. Nak tengok CF Moto pula. CF Moto ni yang tertarik dia punya 750 SR dan juga satu lagi apa, MTX. CF Moto MTX. Ini dia booth CF Moto, besar agak geng. Harga MTX tu 1000cc geng. Harga dia 51,000 lebih. Kalau 750 dia 40 lebih. Murah tak murah geng. So ini dia 750 SRS. So ini dia pakai keyless. Single arm ada. So ini yang 1000 MTX CF Moto. Harga 51 lebih je guys. Lawa. Inilah tempat M-Force. Tak boleh lawan lah Hall A ni. Ni tempat dia punya apa panggil? Tempat dia punya 750 SR dan juga 1000 MTX. Harga 50 lebih je geng. MTX ni dan juga 750 SR tu harga 40 lebih. Geng. Gila tak gila siapa kata motor Cina tak bagus. Dia kasi Brembo geng. Kau tengok. Brembo geng. Ini pun Brembo geng. So kau kata tak bagus lagi, mampus. Ada motor apa barang-barang semua. Dia juga kat sini ada test ride motor. Motor-motor yang dia baru launch pun ada juga kat sini guys. So ini dia tempat dia test motor. Oh, motor Kawasaki confirm lah banyak. Motor Honda ada. NX 500 apa semua, Vario pun ada. Honda test ride. So Kawasaki ini semua jenis model ada. Modernas ada, Z15 ada, Kinko ada. Model apa? Cuma KLE tak ada. KLE 500 pun nice juga ni. Kalau dapat test. Motor macam Spider, X-Switch ni. X-Switch pun ada guys. QJ motor, W motor. Bapak smart. Tengok ni X-Switch. QJ motor, UK. CF motor NK 675. KTM ada guys. SMCR 390X semua. Izon test pun ada. 368G. Motor Merini. Banyak guys. So korang datang je dekat Main Sedang, berlangsung sehingga 1 Jun. Dan datanglah test ride juga. Datang test ride motor KTM ada test ride. So datang test motor selama 4 hari ni. So jumpa korang next video. Bye. Assalamualaikum.